Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Ehsan dalam Matematik tahun 4, Unit 1 nombor dan operasi, tajuk anu dalam tolak. Okey, kita teruskan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia kata 31.970 ditolakkan dengan apa untuk mendapatkan 28.654. Okey, kalau macam dalam tambah, okey, macam dalam video sebelum ni cikgu asingkan left dengan right supaya awak boleh right tu awak tolakkan je dengan left. Okey, ataupun nombor besar tolaklah dengan nombor yang kecil. Okey, kalau anu dalam tolak kita tak boleh gunakan tu. Kita kena banyak tanya, okey, dalam anu dalam tolak ni. Okey, sebagai contoh kenapa cikgu kata kena banyak tanya? Sebab okey, 31.970 ditolakkan dengan apa untuk mendapatkan 28.654. Bila kata macam ni, jadi nombor dalam kotak ni kita tengok. Nombor dalam kotak ni sepatutnya nombor yang lagi kecil ke nombor yang lagi besar daripada 31.000? Nombor yang lagi kecil. Kenapa nombor yang lagi kecil cikgu? Sebab takkanlah 31.000 nak tolak dengan nombor yang lagi besar daripada dia. Betul tak? Okey, jadi kita dapat tahu nombor di dalam ni mesti lebih kecil. Ini simbol lebih kecil lah. Okey, mestilah lebih kecil daripada 31.970. Bila nampak je lebih kecil bermaksud nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Dalam situasi ni left akan ditolakkan dengan right sebab left ni nombor yang lagi besar, right nombor yang lebih kecil. Jadi kita tolak je dua-dua tu. 31.000 yang ni tolakkan dengan ini. Kita akan dapatlah jawapan di dalam kotak. 31.970 ditolakkan dengan 28.654. Okey. Kita pinjam 1, 6, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Kita akan dapat jawapan dalam kotak 3.316. Okey. Ingat apa yang kena ingat? Kita kena tanya dulu. Ni perlukan nombor yang lagi besar ke nombor yang lagi kecil? Kalau lagi kecil maksudnya kita gunakan tolak. Mana yang besar tu tolaklah yang kecil. Yang besar tolak dengan kecil. Left tolak right. Okey, now. Okey, macam ni pula. Okey, kalau dapat soalan macam ni, berapa tolak dengan 18.435? Okey, sekarang kita tanya diri kita. Dalam kotak ni sepatutnya nombor yang lagi besar ataupun lagi kecil daripada 18.000? Nombor yang lagi besar. Kenapa nombor yang lagi besar pula cikgu? Sebab mestilah nombor yang lagi besar boleh tolak nombor yang lagi kecil. Takkanlah ni nombor kecil nak tolak dengan nombor yang besar pula. Itu dia. Okey, bila kita perlukan nombor yang lagi besar bermaksud left akan tambahkan dengan right. Left akan tambah dengan right. Sebab dia nak perlukan nombor yang lagi besar. So 67.913 tambah dengan 18.435. Kita akan dapat 86.348. Jadi itu saja anu dalam tolak. Senang saja. Apa yang awak kena ingat adalah kalau nombor di dalam kotak tu awak memerlukan nombor yang lebih kecil, awak tolak. Kalau dia memerlukan nombor yang lagi besar, awak tambah. Okey. Okey, good. Okey, seterusnya. Okey, cuba buat dulu, pause dulu video cikgu ni. 1, 2, 3, pause dan cuba jawab sendiri. Okey, mari kita bincangkan. Okey, awak rasa K ni memerlukan nombor yang lagi besar ataupun lagi kecil daripada 79? Mestilah lagi kecil. Okey, bila nombor ni diperlukan lagi kecil, maka kena tolak. Ya, betul. 79 ditolakkan dengan 36. Nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil lah. Awak akan dapat 43. Jadi disebabkan dia dah bagi huruf, kita kena buat macam ni. K sama dengan 43. Itu sahaja. Okey, kalau soalan 4, soalan terakhir. Awak rasa M ni perlu nombor yang lagi besar atau lagi kecil daripada 68? Ya, lagi besar. Bila perlukan nombor yang lagi besar, bermaksud kita kena tambah. Tambah je 68 tambah dengan 19. Awak akan dapat 87. M sama dengan 87.
7. Okey. Jadi itu saja untuk anu dalam tolak. Sekian, terima kasih.